Yo, Cikgu Edu sini. Cuba bayangkan, korang tengah syok perkena kari mi mamak pedas gila. Tiba-tiba, peluh start menitik. Muka dah merah macam udang kena bakar. Korang ingat sebab kari tu pedas sangat je kan? Sebenarnya, ada benda lagi power tengah jadi dalam badan korang. So, kenapa jadi macam tu? Sebenarnya, badan kita ni ada satu sistem auto balance yang canggih gila. Bila panas, dia tolong sejukkan. Bila sejuk, dia panaskan balik. Macam mana dia buat semua ni? Apa nama sistem ni? Jom kita bongkar. Okey, jom kita straight to the point. Tak payah pusing-pusing. Ini dia 5 fakta paling penting, paling wajib korang tahu pasal autopilot badan kita ni. Kalau nak skor A+ dalam SPM, dengar betul-betul. Dah ready? Jom! Okey, perkataan power untuk hari ini ialah homeostasis. Bunyi macam canggih kan? Tapi senang je nak faham. Homeostasis ni, senang cerita, ialah kuasa badan kita untuk pastikan semua benda kat dalam, macam suhu badan, kandungan air, gula dalam darah, sentiasa cun, sentiasa seimbang. Tak kisahlah kat luar tu panas ke, sejuk ke, dia macam ada termostat paling pintar dalam dunia. Tapi dalam badan kita, fakta nombor 1, suhu normal badan kita wajib sentiasa berada pada 37 darjah Celsius. Kenapa spesifik sangat nonggo ni? Sebab pada suhu inilah semua reaksi kimia dalam badan kita boleh berfungsi pada tahap paling optimum. Enzim-enzim dalam badan kita yang macam pekerja kilang tu, dia paling happy kerja pada suhu ni. Kalau suhu naik sikit atau turun sikit, semua kerja jadi kacau bilau. So macam mana badan kita ni maintain suhu 37 darjah tu? Dia ada dua mod berbeza. Jom kita tengok apa jadi bila badan kita tengah panas lawan dengan apa jadi bila kita tengah sejuk. Fakta nombor 2, bila kita panas, kita akan berpeluh. Bawah kulit kita ni ada macam kilang-kilang peluh kecil yang akan kerja lebih masa. Dan part paling best, bila peluh tu kering atau tersejat dari kulit kita, dia akan tarik haba sekali. Terus badan rasa sejuk. Betul-betul macam ada aircon semula jadi kan? Okey, fakta nombor 3. Pernah tak perasan muka jadi merah bila panas? Sebabnya salur darah dekat kulit kita mengembang. Dalam bahasa sains, kita panggil vasodilatasi. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak darah yang panas tu boleh lalu dekat dengan kulit dan haba boleh terlepas keluar ke udara. Bijak gila kan badan kita? Fakta nombor 4. Sekarang bayangkan kita dalam wayang, aircon pula macam kat kutub utara. Kita mula menggigil kan? Sebenarnya menggigil tu ialah cara otot-otot kita mengecut dan rileks dengan super laju. Macam tengah buat senaman mini. Pergerakan ni, hasilkan haba untuk panaskan badan kita balik. Dan fakta nombor 5, yang terakhir, bulu roma kita akan menegak. Tahu kan perasaan seram sejuk tu? Itu pun satu lagi cara badan kita nak panaskan diri. Bila bulu roma tu berdiri, dia akan perangkap satu lapisan udara nipis dekat kulit. Udara ni pula dia penebat haba yang power. So haba badan tak senang-senang nak terlepas keluar. Okey, kita dah tahu 5 benda badan kita buat. Tapi persoalannya, siapa bos dia? Siapa yang bagi arahan untuk berpeluh, menggigil semua ni? Dah tentulah, jom kita tengok otak power kita beraksi. Nak tahu macam mana otak kita buat kerja? Senang je, ada 3 langkah. Step 1, otak akan scan dan kesan kalau ada apa-apa yang tak kena. Contohnya, badan dah makin panas ni, atau air dalam badan kurang. Step 2, otak akan hantar mesej guna hormon macam hantar WhatsApp group gitu. Step 3, badan kita pun terima mesej tu dan terus bertindak. Macam, okey bos, jom berpeluh. Simple kan? Jadi, kesimpulannya kat sini, otak kita lah bos besar dia. Dia ni pusat kawalan yang paling bijak, sentiasa monitor keadaan dalam badan kita 24/7. Kalau ada apa-apa yang lari sikit je, dia terus hantar tim untuk betulkan balik. Semua ni untuk pastikan kita sentiasa dalam keadaan terbaik. Alright, rasanya dah faham kan 5 fakta penting tu dengan macam mana otak kita jadi control center? Sekarang, masa untuk Pop Quiz SPM. Saya akan bagi 3 soalan, korang cuba jawab dalam hati. Ready? Jom kita mula. Soalan nombor 1. Apa jadi pada salur darah korang bila korang duduk dalam panggung wayang yang sejuk gila? Adakah ia A. mengembang, B. mengecut atau C. tiada perubahan? Fikir. Jawapannya ialah B. mengecut. Ingat, bila sejuk, badan nak simpan haba. Jadi dikecilkan laluan darah dekat kulit. Nama proses ni vasokonstriksi. Soalan kedua. Ini soalan bonus ni. Proses mengekalkan persekitaran dalaman yang stabil dipanggil A. fotosintesis,
B. Transpirasi atau C. Homeostasis? Kalau salah yang ni saya tak tahulah nak cakap apa. Jawapannya mestilah C. Homeostasis. Soalan terakhir, mana satu antara tindakan ni yang tolong sejukkan badan? A. Menggigil, B. Berpeluh atau C. Bulu roma menegak? Jawapan yang betul ialah B. Berpeluh. Ingat, menggigil dengan bulu roma menegak tu untuk panaskan badan, bukan sejukkan. Jangan terkeliru. Hebat! Siapa dapat betul semua? Tahniah! Okey, sebelum kita habis, jom kita fikir sekejap. Kenapa benda ni penting sangat? Kenapa kita kena belajar pasal homeostasis ni? Cuba korang bayangkan kalau tak ada homeostasis. Apa jadi kalau lepas main bola, suhu badan kita naik dan tak turun-turun? Atau bila sejuk, suhu badan terus jatuh sampai beku? Sel-sel dalam badan kita boleh rosak dan kita tak boleh hidup. Jadi, lain kali korang berpeluh atau menggigil, jangan rasa rimas. Ingat, itu superpower badan korang yang tengah bekerja keras untuk jaga korang. Hargai badan kita ni? Okey, itu saja dari Cikgu Edu. Jumpa lagi!